Salahkan ekonomi itu memang senang. Tapi pernah tak anda salahkan diri anda sendiri? Ramai orang bisnes slow sekarang. Tapi masalah sebenar bukan pada kerajaan, bukan pada pasaran. Masalah sebenar ada dalam diri anda sendiri. Sekarang ekonomi teruk. Orang dah kurang berbelanja. Kos barang naik. Kita nak survive pun susah. Hari-hari kita dengar ayat macam ni kan. Tapi saya nak tanya dengan satu soalan pedas. Betul ke semua ni salah ekonomi? Atau kita yang dah terlalu selesa sampai tak nak berubah? Anda masih lagi guna marketing yang sama macam tahun-tahun sebelum ini. Anda mengharapkan customer datang tapi tak pernah nak cari mereka dahulu. Anda malas nak buat konten, malas belajar benda baru tapi expect bisnes nak laju. Anda masih lagi jual barang yang orang tak cari tapi masih degil tak nak pivot. Ini semua bukan masalah ekonomi. Itu semua adalah salah cara. Zaman dah berubah, trend dah berubah tapi anda masih guna manual lama. Orang lain buat live hari-hari tapi anda tak pernah buat live pun. Orang lain dah belajar AI, automasi, short form content tapi anda masih stuck dengan flyers lama. Nak tahu tak siapa yang akan survive masa ekonomi tengah tenat? Orang yang cepat berubah, orang yang berani belajar, orang yang sanggup adapt, bukan salahkan takdir. Ekonomi ni dia tak pernah janji nak tolong kita. Tapi tindakan kita hari ini akan tentukan kita jatuh ataupun akan terus hidup. Saya bukan buat video ni untuk sindir anda. Saya buat video ni sebab saya pun pernah bodoh macam dulu-dulu. Sekarang pun masih bodoh lagi sebenarnya. Tapi hari-hari belajarlah. InsyaAllah lepas tu kita ubah sama-sama. InsyaAllah kita akan nampak cahaya. Kalau anda tengah struggle, jangan malu. Cuba follow saya setiap hari. Saya akan cuba bagi cara bagaimana nak tarik balik bisnes tu keluar dari lumpur. Dan kalau anda rasa ramai kawan-kawan bisnes anda yang masih lagi sukakan salah ekonomi, yang masih sukakan salahkan ekonomi, tag mereka, share mereka post ini. Okey, esok saya nak kongsi reset fokus. Apa benda yang paling penting bila bisnes tengah nazak?